So ada soalan di sini. Apakah di antara sebab-sebab dalam perkahwinan yang dah lama, dah lama ni, awak rasa di antara sebab-sebab yang mungkin kita terlepas pandang ke apa yang buat cinta tu semakin hari macam rasa makin kurang, makin pudar. Feeling tu dah tak macam dulu lagi. Mungkin seorang isteri tu mengharapkan daripada suami benda yang biasa buat, habit yang kita buat selalu, tapi suami dah tak buat. Contoh? Kadang-kadang bila awal kahwin, dating selalu. Ada juga bagi mungkin bunga ke setiap kali birthday ataupun anniversary ataupun hadiah. Pokok boleh? Jangan main-main, ini tengah serius. So bila makin lama kan, macam you cakap lepas dah 10-20 tahun, macam lupa benda-benda tu nak buat lagi. Kalau you cakap dengan I yang okay, you dah bagi I punya kesenangan, I duduk rumah, I boleh spend time dengan my family, dengan anak-anak. Tapi the value that I nak spend time dengan you macam susah kan. You as husband, you pun kena cari satu time ataupun masa untuk ada benda tu. So jangan you rasa bila I dah duduk rumah tu, I dah macam alah, bini aku ni mesti dah macam tak ingat sangat aku, ataupun dah macam tak berapa nak pergi berdating ke apa kan. Tapi jangan, you are the one that kena ada suami lah, push benda tu untuk sama-sama. Macam yang okay lah, kita suruh anak-anak bibik jaga, kita pergi keluar lah, tengok watch movie ke apa. Tak kisah apa, dah tua pun boleh tengok wayang apa.